Bila ada masalah time cuti raya, ni hari ni pam ni dia ada bocor dekat Praja Swiss dah. Kedai hardware pun tak buka. Lepas kata hari Selasa baru buka. Jenuh juga ni. Ni ayat dah keluar. Jom kita try buka dulu tengok apa masalah dia. Sebelum ni biasa dah tukar sekali. Tukar sekali satu set tu lah. Dia yang rosak tu getah tu je selalu. Tapi getah tu saja tak nak jual. Ni getah tu. Kalau ayak duk tekan getah ni, dia akan aktifkan pam lah bila pressure kurang. Tengok getah ni dah rekah lah tepi-tepi je. Duk try cari dalam Shopee ke apa. Tak jumpa memang jumpa pressure Swiss je. Jadi kita try guna gam dulu. DIY buka hari ni. Boleh lah pergi cari gam. Ni ada nampak rekah-rekah ni, makah ni. Kita try buat gam lah. Nak jadi macam mana tak tahu lagi. Boleh cuba try test tengok dulu. Buah gam biar bagi berlambuk tak apa. Biar penuh tentu tak apa. Gam ni pun RM2 sekupang ya. Buah keliling biar dia lebih. Sebab benda nak buka pasang 2-3 kali pun leceh juga. Walaupun gam ni dia habaq 3 saat. Tapi kisah macam ni dia biar lama tak apa. Sebab benda ni getah ni tak tahu lah kot sesuai tak sesuai dengan dia. Sepatutnya sesuai lah. Ni dah kekal dah. Boleh kita try pasang balik. Nampaknya eksperimen ni berjaya dengan memodalkan RM2 sekupang. Kalau siapa ada masalah yang macam ni, bolehlah cuba try test tengok. Sementara nak tunggu kedai hardware buka. Kalau yang dah beli tu spare je lah untuk masa akan datang. Alhamdulillah berjaya.